Dalam episod kali ini, saya akan bawakan anda ke negeri yang penuh dengan syurga makanan. Ada nasi kandar, ada jago tiaw, macam-macam lagi. So kali ini kita akan bawakan anda negeri yang penuh dengan makanan, iaitu selamat datang ke Penang. Welcome back. Nak ke mana? Penang. Kita akan ke Penang. What's up guys, selamat kembali kepada channel Azam Studio. So hari ni antara kerja gila juga. So hari ni kita akan pergi ke Penang. Nantikan saksikan. Subscribe sekarang juga. Ucapan sepatah dua kata daripada Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Currently at 2 a.m. We inshallah at 7 a.m. in Penang. Okay, so we can start our food hunting earlier. Yep. Go. Let's go. Barang sudah di-pack. Let's go. Last week kita ke Naratiwat. Minggu ni kita ke apa nama? Penang. Let's go. Mana kita? Penang, kita breakfast dulu at makan pagi. Komen sikit. Sini ambience dia bagus and sejuk. Unexpectedly sejuk. Okay, nasihat dia kita orang bertolak tadi pukul 2 pagi. Sampai sini lampu lebih kurang pukul 7 pagi lah. Semuanya aku drive. Lebih kurang 4 jam lah, 4 jam ke 5 jam. Okay lah, jalan pun tak jam. Pukul 7 tu dia jam sikit lah dekat Georgetown. And then first stop kami kat sini. Tengok dulu kita orang makan apa. Ni yang video yang aku tunjuk ni, video aku makan ni lah. Ada beberapa lagi makanan yang tak sampai. Kita tunggu dulu. Kita singgah di makan pagi dulu. Nama pun makan pagi. So pagi je lah kot. Lagi tunggu lagi sampai dalam tengah hari macam tu. Parking okey je. Parking you boleh parking sini je. Simple je. Parking pun dia parking tersedia. So kalau korang nak balik nak keluar pun senang je. Keluar masuk senang je. Alright. Kita makan dulu. Kita nak review makanan sekejap lagi. Mila tarik. Okay guys. Review sikit. Bismillah. Nampak dia sedap. Flavory. Overall 7/10. Sedap. And dia ada kuah sikit. Dia ada sedap ke? Ayam. This is so good. Berapa bagi? 10 per 10? 7/10 sebab dia sikit. Mantap. Try nasi goreng ni dulu. Nasi lemak. Dia bagi ayam. Tak pedas sangat. Sambal dia tak pedas sangat. Sebenarnya dia tak macam sambal mak-mak. Mak-mak kan dia pekat sikit. Dia macam dia light-light je. Lepas tu dia punya campur dengan kacang dia. Kacang dia memang rasa macam baru makan lah. Fresh lah. Maksudnya dia punya makanan pun kuat sedap tak? Dia punya kan kita bila kita makan nasi lemak kan, kita ada rasa benda berat, santan ke sambal ke tak, tapi yang ni light je. Ayam dia pun bertahan kat. Sedap kat. Aku bagi 7 lah. Review sikit lontong. Lontong dia untuk orang yang vegan, makan sayur banyak, this is for you lah. Tapi sedap. Cuma banyak sangat sayur. I wish ada protein sikit lah. Ni lah protein dia. Banyak lagi kan dia punya menu makan lah. Banyak sangat-sangat. Roti sampai ke lah roti. Korang makan dulu. Pump sikit. Jom kita test air dia dulu.
Hampir habis. Ayak ni dulu, ayak dia. Rasa biasa lah. Biasa orang baling kita, biasa kan. Rasa Milo lah, rasa Milo. Air Milo. Ni air apa? Kopi artisan. Macam nama mousepad lah. Dia rasa kopi. Dia kau rasa masin sikit. Dia rasa macam sea salt macam tu. So bila kau makan tu kau akan rasa macam, kau akan rasa macam aku dekat mana ni? Macam tu. Sebab overall sedap. Air dia, aku suka pahit-pahit sikit. Pahit-pahit campur dengan apa? Sea salt ni memang jadi kan. It's 50 ringgit and 60 cent. Berbaloi ya? Mahal lah. Mahal. Kau bayangkan makan pagi je RM50. RM50 pagi saja. It's not worth it. Yang penting duit suami. Yang penting duit suami. Tak apa. Yang penting duit suami. Komtang. Wait for my money. Wait for it. Ni nak Next pusing. trip ke mana? Kita nak pusing apa? Penang Road, Kotiau. Jom lah. Cuba. Pusing jauh sikit. Jalan-jalan. Ni kira nak tidur je. Ish. Penat jalan orang tua. Penat je lah orang tua, Mat. Nak pergi mana ni? Kejap lagi kita orang tunjuk kedai mana yang kita nak pergi. Hari ni kau-kau kita bagi apa? Memang makan pecah perut lah macam Kak Anyai hari tu. And wait for our hotel. Because I booked for my birthday. So there's some decoration and also they promised me a cake. Okay? Komen, like dekat bahagian ruangan komen. Komen bu, komen. Berdiri ya, berdiri ya. Tahun ni dah 20, 30 dah. Mana-mana. Pogacar, Teres Pogacar. Kalau 30, 40. Let's go. Kita pergi dulu ke mana tempat kita. Let's go. Jadi macam pagi-pagi dah ada orang beratur. Dia tak buka lagi Mat. Cerita sikit sejarah Penang. Honestly, I used to learn sejarah but no more. So don't ask me. Aku struggle with Dah tu. dengar lah ni. Ni mesti kelas sejarah tidur. Tidur. Okey, ni cerita sikit lah sejarah Penang. Okey, sejarah Penang ni asal dia mula-mula antara negeri-negeri bersekutu. Ni apa yang aku ingat lah sejujurnya, apa yang negeri-negeri bersekutu. So dalam negeri-negeri bersekutu ni kita ada Perak, Penang. Bukan. Aku lupa lah sejarah negeri-negeri bersekutu, negeri-negeri tak bersekutu. Aku pun lupa lah. Aish. Tak apa, nanti aku explain balik. Aku baca dulu malam ni. Sekejap lagi aku explain kat korang. Siapa yang nak ambil SPM sejarah tu, subscribe dulu. Kejap lagi aku bagi tahu macam mana nak score dalam sejarah. Apa negeri bersekutu aku tak tahu apa benda tu. Tapi actually dia effect kita punya negeri kita di dalam Malaysia. So maybe akan ada pertukaran yang lebih kepada negeri yang bersekutu. Negeri yang tidak bersekutu tidak ada peruntukan yang lebih daripada keadaan tu. Jadi memendekkan kepada itu, terima kasih atas soalan yang ditanya. Maybe kita bergerak kepada soalan lain. Alright, kita tunggu kedai next yang kedua untuk dibuka. Nanti kita tunggu dulu. Alright, ciao. Gal. Pagi, morning. Wah, Uncle masak ah? Ya. Sudah berapa tahun dah Uncle? Lama lah. Oh, lama lah Uncle. Nanti kita akan masak budung ni. Next, dekat mana ni? Shoot. Next, Koliping. Kulipi. Sekarang kita berada di kedai ni baru buka pukul 9 pagi tepat.
Orang dah beratur dekat 3, 4, adalah dalam lebih 3 meja, 4 meja lah. Pukul 9 pagi sharp start buka, terus orang macam ni dekat kedai Penang Road famous laksa. Dia ada 3 je makanan. Bini aku cakap dia 3 je. Sebab apa 3? Sebab bini aku punya idea. Dia ada 3 je. Dia ada laksa, dia ada apa boy? Omelette seafood. Macam kau tengok 3 ni. Tengok rasa dia macam mana. Pergi tak pergi, sur tak sur, bahan sur tak sur. Right? Tengok dulu apa yang dapat. Sorry guys, semalam tak tidur, so mengantuk gila hari ni. Tengok macam mana dulu rasa dia. Nak komen panjang pun dah rasa ngantuk lah ni. Alright, ciao cincau. First makanan dah sampai. Laksa. Laksa pelih dah pernah try. Laksa ni pun dah pernah try. Kita tengok laksa Penang macam mana. Tengok pergi dia macam mana. Kita ada kat sini apa nama? Hotel Grand Penang. Omelette laksa Penang. Pijak dia punya mic ni tu pijak. Okay. Yes. Air dia air suam, air siapa tak nampak teh ais limau. Okay, satu-satu dulu. Kita review, kita makan. Ini reviewers kita yang tetap untuk kali ni trip ke Penang. So first kali kita nak review this apa ni? Seafood. Okay. Mana seafood apa lupa. Ni tiram, cepak. How Panjang fikir. tak sebab fikir benda yang lembik. Sedap tak gila. Serius. This one is kepah. Aroy nak. Kita test ni nak. Nak. Nice. Nampak macam biasa je. Okay. Sedap ni Sedap. Gila. Muka semakan malam ni. Dia rasa macam angin hanyut belanga. Dia tak rasa MSG sangat. Tak. Dia macam rasa neutral. Tak mahal sangat. Dia senang tapi sedap. Rasa perut belanga. Dia susah. Rasa dia, sebab kita dah kenyang, so, tapi kita boleh still makan sebab dia tak overpower MSG. Dekat Cina sikit. 我喜欢吃的。Jangan makan banyak sangat lagi habis. Okey lah. Ada craving lama gila benda ni. Dia ada apa ni? Ni ada nenas, ada bawang, and kuah dia very pekat. Macam kuah sardin. Macam ikan sardin. Dia buat macam farm ikan sardin, tahu tak? Sebab kalau buat pada ikan sardin dia lagi pekat kuah dia. I know lah. I'm a cooker. Cooker rice cooker. Hooker. Sedap. Recommended lah. This is my number 1 kat sini. Number 1. Number 2, number 3. Sedap lah ni. Bagus ya. I cakap dah, ni kuah sardin.
Ambil mesti suka umi. Ini sekarang kita makan dulu. Memang best kedai makan dekat Penang. Makan dekat Ceras kat Penang. Alright, kita makan dulu. Chopstick sikit. Tiga-tiga. Tiga total damage. So ni lah ice cream tu. Masuk sikit. Mari kita pergi ice cream. Ice cream. Ice cream. Okay, ni kan cerita kita dah sampai hotel. Tapi masalahnya dia ni tengok ni, dia letak barang luar. So aku tunggu, aku nak kencing. Lepas tu dia pergi record apa bagai. So nak ikan cerita, aku kena tunggu kat luar. Inilah kerja dia ni. Kita kat mana ni? Kita kat M Social Resort. Penang dia newly built. So I booked this hotel. Guys, go Jom. check it out. Check it out. Cantik man. Ni tempat aku berlibur. Wih, ada betul. Nampak? Happy birthday. Happy birthday. Dia buang macam tu je kasut aku. Dia buang macam tu je man. Wah, cantik man. Macam ala-ala Hanis Zalika punya rumah. Cik macam dah pernah pergi. Cantik tu, sumpah. Tengok ada birthday gift. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Master Rina. Happy birthday to you. Ucapan sepatah orang kata. Terima kasih sang suami yang belanja semua. Wow. Literally my pocket. I have Wow. nothing. You are my everything. Gitu. Wow. Teringat masa dulu dan dia kan bersatu. Oh. Okay, aku nak tunjuk ni lah. Ui, dia boleh tekan mat. Bukan. Oh. Sini aku nak buka Kita boleh buka. Please keep the door closed all the time. Habis kita boleh buka. Hey, can you open the sliding door? Maju tu. Ya, dia kata dia boleh faham. Hey Siri. Can you open the sliding door? Tak. Dia manual. Aku dah nampak dah kat sini. Okay, tolak. Tolak je. Dia manual. Boleh main tenis mat. Bukan pickleball mat. Dia boy je main pickleball. Itulah tu dalam lah, panas lah. Okay lah. Cantik. Lama-lama nanti aircon auto shut down. Dia kata okay, jadikan cerita aircon shutdown. Okay guys, inilah bilik dia. Cantik. TV pun besar. Berapa ratus ni 500. 500? Seriously? Actually this bilik ni connecting door. Connecting room. Oh, so boleh kalau satu lagi bilik lah. Faham. Toilet pun cantik. Ada skin soda. Ni saya saya vlogging je. Ni kalau korang nak berak pun boleh juga. Ni toilet cantik, kemas semua cantik. So inilah tempat kami selama 1 hari. Maybe insyaAllah kita akan beli satu dekat sini. InsyaAllah kita beli satu kat Penang untuk kita duduk kat sini. Let's go guys. Aku nak tidur dulu. Apa-apa Roger. Morning guys. Dah dalam morning. Tak bawa iPad. Pukul 2. Tak ada dalam apa? Bag tu. Dapat kek. Dapat kek. Overall hotel ni memang best tu. Tapi yang paling best sekali dia punya katil dia lah. Wife aku pun dapat warm welcoming for happiest birthday. Free of charge, okay? Korang jangan datang ramai-ramai sangat. Sekejap lagi
Nanti kita orang datang lagi dia tak buat apa dah, kena charge. Tapi memang best. Dia punya tilam pun, ya Allah, empuk mat. Empuk gila, sedap gila hotel ni, dia punya tilam dia. Dan nanti aku cari brand dia. Ada link dekat bawah Ada link apa dia punya tilam dengan bantal dia. Korang tekan link ni, dapatkan segera. Memang best mat. Aku rehat dulu. Lagi tengok nak perkenal nasi kandak. Nasi kandak ke? Nak kena apa-apa ke? Tengok dulu nah. Alright. Ciao dulu. Jangan ini. Assalamualaikum. Kita berada di Nasi kandar Kampung Melayu. Kampung Melayu mana? Sur tak sur. Kita tengok lagi. Nasi Kampung Melayu. Duduk nak dia. Nasi kandar Kampung Melayu ayam. Oh dia nasi kandar Kampung Melayu. Hari ni apa? This is nasi kandar Kampung Baru. Kampung Melayu. Kampung Baru dekat KL. So I ambil telur ikan, soto, and tu je I ambil. And kuah campur. Make up by? Ha? Make up by siapa? By me. By Arin. Sedap. Sup. Saya telur, ayam, Randy. Tengok dulu hasil dia macam ni. Saya simple je. Tu kena gaul dulu. Ha? Kena gaul dulu lah. Kami sedap je. Ha? Tak. Tengok macam mana. Kuat Kuat tau rasa dia. Dia kata siapa pencinta nasi kandar boleh datang lah. Dia kata top nombor 1 Penang. Baru Okay, makan dulu. Duduk sikit. Jangan. Sekarang ni tengah nasi kandar koma. Nasi kandar koma. Oh. Kenyang pun tak habis. Dia bukan tak habis, dah sedap. Tak habis dah banyak. Terlalu banyak sangat. Okay, dia macam ni lah. Dia nasi kandar ni dia ada setiap daripada nasi kandar ni dia ada special dia. Contoh nasi kandar dia maju dia pedas sikit. Dia macam ala KL. Orang KL suka lah. Nasi kandar Kampung Melayu ni dia kuah dia tak terlampau ceroy sangat, tak terlampau pekat sangat. Dan bawang tu tak terasa kuat sangat kan. Bagi aku kena lah dengan tekak. Orang Melayu ni kena lah. Macam ni kan. Makan nasi dengan sotong. Kuah dia dengan apa? Dengan nasi dia dengan sotong dia bergaul campur sekali tu rasa sedap. Lepas tu nasi kandar ni dia ada kuah hitam dia tu. Kuah hitam dia tu dia rasa pahit. So kuah dia tak rasa manis pun. Campur pahit tu sedap lah kat situ. Aku tak tahu ke nasi kandar lain. Tapi kita tengok lagi nasi kandar tempat lain macam mana. Ni aku duk bagi makanan bini aku punya ni. Tapi yang penting habis. Alhamdulillah. Rating aku tak mau bagi lah. Kalau aku bagi rating lagi dia kontroversi. Apa macam subscriber 1 juta kan. Tapi tak apa. Aku bagi rating sedap lah. Sedap. Waktu tengah lapar makan nasi ni telur ikan. Oh hujan-hujan pula.
Baru masa datang ni lauk pun nak habis dah. Beli lauk tak banyak. Kalau dia telur masin tu jadi masin-masin sikit ada. Tak ambil lah malah. Alright. Lagi kami tunjuk lagi kedai mana nak pergi. Ke mana mana? Cafe. Cafe man. Cafe Cik D hari ni. Alright. Sedap. Sedap eh? Happy. Bau tak tangan? Weh, bapa Syahdu. Wah, Syahdu siap tangan bau. It's okay. I bring the sabun. I bring my shower gel with me. So dia akan hilangkan bau-bau busuk ni. Oh, Bukan bau busuk, dia bau. bau kari lah. Bau sur lah. Ini kata bau sur. Dia kat bau flat je. Itulah amazing dia dekat rumah bau flat tau. Orang duk kata Kayaknya kampung orang- Melayu ni Kayaknya best. orang-orang dekat sini boleh makan hari-hari lah. Okay. Okay. Alright. Kita nak travel jauh ni. Next stop. Hati-hati lah. Jaga dia nanti. Nantikan next episode. Next kita nak pergi makan kedai kafe. Let's go. Ke mana ni? Founders Cafe. This is very famous, so I would like to try. Tak boleh lah pula nak. Tengok air kat sini. Ha? Berada di kedai The Founders. Spaghetti fries. Jangan fries ni. Ini kan sos mayo, dia sos apa? Sudah. Tak tahu tu. Makan macam ni. So typical carbonara, sedap. Ada make any different? Ke sama je? Sama je. Sama je. Oh, sorry. Oh, alright, sure. Lajunya Mat. Macam mana review tadi? Actually sedap. Tapi maybe kita buka order yang the signature kot. I think it can be a lot better if we order the signature. But we didn't order the signature one. We order the biasa-biasa one. Jaga kita laju. Penang ni. Tapi sejujurnya lah, dia punya spaghetti dia tak adalah sedap sangat pun. But actually I'm very anticipated for the Yes. carbonara spaghetti. Berapa kan satu spaghetti pun dah berapa? 30 eh? 30. 30 Mat. RM100 Mat untuk dapat kau makan tu. Yang paling sedap pun fries dia je. Sedap. Macam standard je. Oh, tu pun macam biasa. Macam kau boleh macam beli kedai Speed Mart, kau goreng sendiri je siap. Sejujurnya lah aku cakap, tu jujur lah aku cakap. Memang kalau korang ada RM50, masuk depan pintu je lah. Kalau masuk dalam pun order pun biasa-biasa je. Tak ada yang mesti biasa. Semua harga mahal dah. Lepas tu makanan dia, tak lah kita orang try cake dia pun. sedap. Cake dia. Okay, boleh lah. For me it's very lembut guys. Sebab kita orang order pun macam, so macam sedap. Tak tahu lah. T20 lah, makanan T20. T20 sedap. Sedap cara T20 lah. Nak datang boleh Google Waze Map. Apa nama dia? The Founder. Kalau kat KL pun ada, Putrajaya pun ada. Tak tahulah. Tapi pandai-pandai lah korang cari. Malah aku nak cerita panjang. Alright, subscribe. Tekan hit button. Mana nak cerita lah. Mana nak cerita lah. RM100 dah habis dah ni. Okay lah. Diorang pun jalan ni memang nak spend pun. Alright, next kita nak bungkus nasi kandak. Malam ni kalau lapar boleh makan nasi kandak. Tengoklah macam mana. Yes, sebab kita dah gym tadi. Kau sikit. BB Butterfly. Wow. Alright. See you guys. Kejap lagi. The next step. Kita pergi ke Rafi. Next stop. Next step. Rafi. Kita bungkus malam ni. Bungkus.
Kita makan kat bilik. Alright. Tapi nampak macam ramai, Mat. Nampak macam ramai, Mat. Lintas jalan. Specialnya Penang ni apa tau? Dia kedai ramai, tapi dia kecil je kedai dia. Macam kedai-kedai nasi kandar apa kan, dia kecil je kedai dia. Kedai dia simple je tu. Macam tu je tu. Tadi aku pergi Kampung Melayu, aku ingat kan restoran besar, kecil je. Bawah flat pula tu. Tu sama juga lah. Ni dah cari tadi dulu. Su dah bang. Ya su. Mantap, saya banyak. Ya. Terima kasih. Dia nala dah nak mamu weh lah. Duk Penang ni bahaya. Makan nasi kandar ambo RM20 lah. Mana ada 38. Kami nak balik kepada hotel kami. Sayang, Rumah. I just wanna try. Apa? Ni je lobby dia guys. Cantik lobby dia. Ni ada seorang kat sini. Dia puan nak apa? Kita nak ambil gambar. Ambil gambar pula. Sekejap. So hari ni kita akan ada nasi kandar. Lepas tu spaghetti tak dibungkus bawa balik. Tapi by the way dia punya hotel dia cantik. Lobby dia sumpah cantik tu. Cozy, besar. Kan biasa lobby, kalau lobby hotel kan dia counter, lepas tu terus tempat space untuk ni kan. Tapi yang ni memang besar and then banyak gila sitting place untuk korang boleh lounge kat sini, rehat-rehat dekat sini. Memang sesuai lah. So recommended lah untuk siapa-siapa nak datang sini. Memang cantik. Hotel dia pun quite satu malam lebih kurang 300-400 macam tu dah. Aku rasa lebih kurang standard hotel lah. Nak datang boleh. M Social Hotel. Hotel lama tapi dia actually dia rebranded kan. Aku tak tahu daripada mana. Dia orang cakap daripada Millennium Hotel. So dia orang rebrand balik. So jadi Social Hub Hotel lah. So memang cantik. Lobby yang paling suka sekali lobby dia. Lobby dia memang kuat besar. Kat depan korang parking kat bawah free. Ada parking pun kat bawah tu just free, macam free park je lah. So korang park situ, lepas tu korang boleh jalan je lah. Tapi tak ada lift lah daripada lobby ke situ. Memang cantik, sumpah cantik Mat. Macam lobby dia. So aku cakap memang cantik. Kau nak rehat sini boleh, tak ada masalah. Aku ni nak pokok dia pun pokok ori tau. Dia pokok betul lah. Ingat pokok ni pokok tipu-tipu. Pokok betul lah. Design ni aku tarik dengan benda ni lah. Ni satu kat rumah. Letak kat rumah tu ni. Macam tu. Esok breakfast esok pukul 7 pagi 10 3 jam je Mat. Assalamualaikum, good morning. Hari yang kedua di Penang. Balik lagi dalam Aje TV. Hari yang kedua kita berada di M Social. Overall semalam alhamdulillah katil memang best. Kita orang tengah plan sekarang ni untuk next month seterusnya ke mana yang kita nak pergi. Komen kat bawah kat mana nak try hotel-hotel yang mahal sikit, and then nak jalan-jalan sikit. Apa rahsia ke mana kita nanti tak tahu lagi. Holiday. Jangan sebab Maybe holiday. But the rest is maybe kita boleh pergi Indon ataupun Vietnam. Dah lama lagi Vietnam. Phnom Penh. Vietnam. Apa? Hanoi Sapa. Hanoi. Boleh Hanoi okey. Nanti kita masuk dalam list. Tapi nak pergi sana tu nak kena makanan jugalah kot.
Makanan tak ada non-Muslim kan? Dia just banyak facilities kat sana. Facilities lah. Okey lah. Kalau macam tu okey lah. Jom kita pergi makan dulu. Let's go. Breakfast tengok macam mana. Kita ada lauk hari ni dan selamat. Cappuccino, telur. Kita nasi goreng ini. Buah, telur. Wow. Actually dekat sini banyak je dia punya masakan dia. Tapi ada certain yang dah habis, ada certain tak ada. So kalau korang datang sini, datang sebelum pukul 7. Aku rasa stay di hotel je. Tapi dia nampak lagi cozy lah, lagi cantik, lagi cozy. Maybe dinner dengan lunch tu maybe special sikit lah. Kalau korang boleh try jugalah. Okay, kita orang makan dulu. Apa-apa Roger dengan kita orang. Macam ni ni banyak ke makan? Ya, makanan dia macam I ni mostly nak fokus kepada western kot Tapi ada lah, ada nasi lemak, ada air. Okey lah. Boleh. Mampu milik. Alright. Kita orang makan dulu, aku rasa nanti kita orang review lah makanan ni macam mana. Betul. Okey, sedap ke tak sedap. Overall aku rasa stay di hotel lah. Okay. Tapi I think it's better than other hotel lah. Yep, it's better. Okay, kita orang makan dulu. Goodbye. Koma. Kena ni. Kena ni. Double espresso je tau. Dia ada double espresso. Tapi mesin dia nampak canggih. Boleh? Mesin dia. Mesin. Oh tu lah, ambil gambar. Mentau beli rumah ni ada sebiji kat rumah. Ada boleh tekan untuk coklat, air coklat tak ada. Okay, overall breakfast dia, I mean like untuk international visitor ke yang nak datang vacation, I think suits lah for you. So makanan dia memang level-level yang untuk orang-orang overseas traveller yang siapa datang kat sini as a tourist memang kena di sini sebab makanan-makanan dia orang macam mostly kepada western. Untuk siapa tekak Melayu, I don't recommend here. Kan? Tak. Untuk siapa tekak Melayu, makanan Melayu dia tak banyak. Nasi lemak, goreng. Tu je lah. Tapi I love a lot about this hotel. The vibe and the service was so on top, so top notch. Tengok view tu. View laut mai. View laut. But then they macam welcome us and also arrange the seats for us. Tengok asyik tunjuk sikit. Reza. Oops, Reza. Ada. Dia punya jagung dia. Sedap kan? Kita campur-campur, sedap pula. Boleh ke? Boleh. Okay. Alright. Macam mana? Cuma ni makan je lah, breakfast ni sedap je. Okay je. Alright. Ciao dulu. Dah dia housekeeping tapi dapat kerja-kerja. Semua dia meeting yang buat. Landscape sendiri semua buat lah. Sendiri yang susun semua bagi dia bersih. Cat lagi, main tengok. Cat lagi. Sini boleh makan ni. Oh. Saya masuk tahu dia ni, abang ni arrange semua dia meeting. Tu dia abang ni buat sendiri. 3 orang. 3 orang. 3 orang main team. Oh, bukan buat kontraktor ke apa bukan? Kami Kemaskan area. Ah. Cat lagi bagi dia berwarna-warni. Okey. Okey. Batu tu memang kat situ lah. Batu tu memang originally. Original dari dulu sudah ada sini. Batu tu. Kami main-main tengok ada batu dah. Oh. Kami buat gayung bagi orang main seronok. Tu, sini pun ada, sana pun ada. Rest. Beli sendiri semua pasang. Bagi gas rest. Tu dia. Tu sikit. View macam mana?
View dia cantik for me. Dia macam rasa macam private beach lah. Kan? Tapi kita orang tak nak mandi kot, panas. Sekarang dah 10.30. Tapi dekat sini dia ada satu bilik tau. Tingkat 1456 ni. Abang tu cakap dia ada hotel bilik harga lebih kurang 700 kot 800 lah. 700 ke 800 lah kalau kat sini. Dia sea view lah. Boleh kalau nak. Ni abang tolong buat ni. Yes, thank you. Siapa nak boleh order dekat abang. Landscape lah. Landscape. Tak apa bukan landscape. Ini motor ni. Teruyuk lah. So guys, last day dekat hotel ni. Alhamdulillah everything semua dah settle. So kita akan bergerak balik ke KL. Kita pergi ke Nuri sekejap. Lastly, aku rasa lepas ni nak kena ada chop aku lah. Kita bagi welcoming note sikit sebab dia orang punya service tip top out hotel lah. Semuanya macam welcoming datang. Assalamualaikum puan je. Ya jemput masuk. Tadi pun kita orang terkejut tadi. Kat mana nak tengok beach Dia bawa kita orang daripada tingkat tu. Pusing pap sampailah dekat. Shout out to abang. Aku tengok kat nentek dia Syahidan lah. Thank you so much. Thank you so much. Biasalah first time di vlogger. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much untuk staff, untuk semua staff yang dekat M Social. To the CEO M Social, shout out. Kalau nak saya jadi sebagai pemilik tetap sini pun boleh. Boleh shareholder dengan saya. Alright, thank you so much. Apa-apa subscribe dulu. Thank you. Aku pun tak tahu nak cakap apa dah. Tapi overall dia punya apa aku paling suka adalah diorang punya staff, diorang punya environment, and then bila korang macam welcoming lah untuk someone yang datang ke sini, kau nak enjoy. So food tu bagi aku macam okay lah, standard hotel. Sedap juga, banyak variety. Tapi diorang punya staff seronok lah apabila korang datang ke sini. Recommended untuk siapa yang nak datang ke Penang. Boleh lah, satu bilik ni dalam lebih kurang 340 macam tu lah. Okay, aku link dekat bawah dia punya ni, korang tekan sekarang. Korang pergilah booking bila korang datang. Sesuai juga untuk family, sesuai juga untuk semua yang bakal nak honeymoon ke dekat sini. Memang cantik. Aku tak expect lah pula nak buat celebration birthday party kat sini. Dia pun hias yang cantik. Okay lah, boleh. Cantik. Thank you. Next trip kita fikir dulu. Kejap lagi saya sampai KL. Nak fokus pada Ironman, fokus running dulu, diet dulu. Nanti tengok, insyaAllah hujung bulan ni kita tengok trip ke mana pula. Alright, Assalamualaikum.